Emas murah Terengganu, Ramai mari penuh satu jalan tuh, beratur panjang senyum tak henti dapat gelang cincin, rantai hati puas sekali. Emas murah Terengganu, Duit cukup. Terengganu mempunyai sejarah barangan kemas yang panjang dan signifikan berakar sejak zaman Kesultanan Melayu Terengganu apabila emas dan perak digunakan sebagai lambang status, adat istiadat diraja serta hantaran perkahwinan. Sekitar abad ke-18 dan 19, emas Terengganu dikenali dengan hasil kerja tangan yang halus dihasilkan oleh tukang emas tempatan menggunakan teknik tradisional seperti tempa dan ukiran manual. Biasaannya di pasar payang boh, yang biasa orang cari kepuk lekor, kuih-muih tradisional, pinggan makuk pun ada seni, baju-baju, kain batik, setera dan sebagainya. Tapi sebenarnya ramai yang boh terlepas pandang. Rupanya di diri Terengganu antara negeri yang menawarkan harga emas yang paling murah di Malaysia. Jika dibandingkan dengan Kuala Lumpur atau di Pantai Barat, harga emas di Terengganu hanya RM606 saja. Tapi di Pantai Barat boh katanya dalam RM630. Jadi kalau awak nak tengok, jom kita pergi tengok kat kedai, kita tanya sendiri tuang kedai. Apa itu emas Terengganu? Beres? Dulu Terengganu terkenal dengan orang kata hebat, dengan hebat. Sebab tukang kita buatan dia, orang kata handmade dia lawa lah, dia punya buatan. Tapi sekarang untuk buat design-design yang orang kata moden ni memang tangan tak boleh buat. Dia kena pakai mesin. Sebab dengan ada kerunya, ada rosgunya, design pelat-pelat. Cumanya untuk buatan plastik boleh pakai tukang. Kalau untuk design moden memang tak boleh. Dia gitu. Design kait ni apa? Kait tiga. Antara emas yang termahal di Kedah banding kita, berpuding kita di pasar payang. Kalau hari ni kalau awak mari sini, harga dia hanya RM116,000. Tapi kalau awak pergi ke Pantai Barat boh, nak dapatkan barang yang sama, harga dia dah RM122,000. Sebab itulah adalah menjadi kegilaan orang-orang yang meminati emas ni datang ke Terengganu. Memang antara tempat yang dituju adalah di kedai emas di pasar payang ni. Ramai orang mari singgah ke Terengganu cari barang berharga. Senang nampak dari jauh, berkilau-kilau emas murah. Di antara benda yang awak-awak kena beli kalau mari kat Terengganu, selain daripada keropok, batik, sutera tu, jangan lupa emas boh. Sebab harga lebih murah daripada tempat lain dan dikenali dengan sejarah dia yang sangat hebat. Ukiran tangan yang sangat halus, kualiti dia memang di kalangan orang-orang yang meminati barang kemas ni tidak asing lagi boh. Jadi beres boh Ingat emas, ingat Terengganu. Beres.